Okey? Siapa masuk bulan Syaban pun sama. Malam nisfu Syaban. Oh, masuk bulan Syaban, malam nisfu Syaban lah. Kita ni tuan-tuan, saya tengok orang kita ni, dia memang ada satu masalah. Masalah dia suka agama yang bermusim. Agama yang ada musim. Kalau agama tu tak ada musim, tak dapat sambutan sangat. Sebab orang dah boring. Kan? Benda yang ada musim, sangat-sangat hebat dia punya sambutan. Sebab tu bila masuk aja bulan Syaban, dia orang bulan-bulan lain tak nak ibadat. Masuk nisfu Syaban, 15 Syaban, seronok nak ibadat. Sebab tak selalu ada 15 Syaban ni. Dan saya tidak nafikan ada satu hadis yang hasan. Taraf dia hasan, bercerita tentang kelebihan bulan Syaban. Kelebihan 15 Syaban. Yang mana Allah melihat hamba-hamba daripada innallaha yatali'u ala ibadihi lailatan nisfi minas Sya'ban. Allah Ta'ala melihat hamba-hamba daripada 15 Sya'ban dan dia ampunkan semua orang kecuali orang yang bergaduh. Illa musyahid, orang yang bergaduh dengan orang lain, yang ni ditangguh dulu, tak dapat pengampunan. Malam 15 Sya'ban tu sebahagian ulama kata memang ada fadilat berdasarkan hadis. Tapi apa yang kita nak buat malam tu, tidak ada ibadat khusus yang ditentukan oleh hadis. Tak ada ibadat yang khusus. Setiap orang buat cara masing-masing. Ada orang malam tu nak pergi baca Quran, silakan. Ada orang tu dia nak pergi solat malam, silakan. Ada orang tu dia nak pergi zikir, silakan. Apa saja ibadat yang dia mampu buat pada malam itu, maka dia boleh buat. Dan malam itu ada fadilat. Tapi bila kita menetapkan sesuatu ibadat seolah-olah itulah yang disyariatkan, kita baca Yasin 3 kali. Dekat salamun qaulan min rabbir rahim, ulang 7 kali. Yang ni tidak ada dalil. Bahkan Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengkritik perbuatan ni dalam kitab dia Fatawa Mu'asirah. Dia kata tidak ada satu dalil pun yang menetapkan ibadat tertentu pada malam nisfu Syaban. Ustaz janganlah larang orang nak ibadat. Tak, saya tak larang. Saya nak betulkan cara ibadat. Kerana tugas kita bukan nak ajak orang ibadat saja, tapi nak betulkan ibadat orang. Bukankah kita pernah dengar hadis daripada Nabi? Hadis seorang sahabat salat tak betul. Nabi kata apa kata? Irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Kau pergi balik, kau salat balik kerana kau tak salat tadi. Nasib baik dia bukan Melayu. Kalau dia Melayu, kita bagi syarat ni. Tes, okey. Nasib baik dia bukan Melayu. Kalau dia Melayu, dia akan jawab apa? Relax. Kenapa nak tegur saya pula? Saya solat pergi tak? Orang yang tak solat kat luar tu ramai lagi. Wahabi ya? Cik. Nasib baik dia bukan Melayu. Nabi tegur dua-dua. Yang tak salat pun Nabi nak bakar rumah dia. Yang tak salat jemaah, Nabi kata tetap aku nak bakar rumah dia. Yang salat tak betul pun Nabi tegur. Maka kita jangan kata fokus pada orang yang tak salat saja. Tak, orang yang ada dalam masjid pun, yang sedang beribadat pun kena ibadat bagi betul. Kita nampak benda tak betul, kita tegur lah. Orang baca Quran kuat dalam hadis riwayat Abu Dawud. Orang baca Quran kuat depan Nabi, dalam masjid Nabi. Nabi selak langsir. Nabi kata, janganlah angkat suara tinggi sangat. Semua orang bermunajat pada Tuhan dia. Tak ada pula Nabi kata, tak apalah, jeritlah lagi. Yang penting hang baca Quran. Aku nak pergi dakwah pada yang tak baca ni. Teruk sangat dia pun ni. Dakwah ini bukan hanya untuk ajak orang ibadat, tapi dakwah juga nak memperbetulkan ibadat yang tidak betul. Itu kita kena ingat. Sebab ramai sekarang ni, ustaz-ustaz bagi alasan yang sama. Dia kata, mereka ni tak ada kacau orang, tak ada kerja lain, nak kacau orang dalam masjid. Ramai lagi orang tak salat. Ustaz tak baca hadis ke Ustaz? Tolong baca hadis bagi banyak sikit. Kita tak banyak baca, tapi ada hadis yang kita baca yang menunjukkan Nabi nak betulkan cara orang ibadat. Maka sebab itu tuan-tuan, bila kita mendengar tentang kisah-kisah begini, kita kena berpandukan kepada dalil.